Akbar. Tak kena, Umi. Tak kena dalam majlis ilmu macam tu. Apa yang tak kena? Umi tengok okey je. Tak boleh. Dia tak boleh tanya soalan macam tu. Macam tak beradab orang rasa. Patutnya, kalau nak tanya, fikirlah dulu. Ini, jangan nak cakap lah. Kan cakap jadi berdosa pula. Bukankah majlis tu patutnya kawan-kawan Umi je yang datang? Lah, kan Umi dah cakap. Aunty Tija yang buat majlis tu. Dia nak sangat buat majlis tu. Aunty Tija. Bukannya anak dia tu. Kalau anak dia pun apa salahnya? Tak boleh? Jas yang ajar Umi. Jangan pandang luaran orang. Jangan hina orang. Jangan hukum orang. Jas bukan nak pandang hina. Cuma cara dia tanya soalan tu macam bukan nak tanya sebab nak belajar, sebab niat nak belajar, tapi lebih kepada nak memalukan Jas rasa. Macam mana Jas tahu niat dia? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sini. Ha, sini. Duduk. Ha, Mama ni kan tak tahu tak nak letak muka Mama macam mana tadi bila tengok panggil Kak Azim macam tu. Mama malu. Tak ada hati. Mama, apa ni? Tak payahlah over sangat. Mama ni, kasih tanya soalan je pun. Kata majlis agama. Takkan tanya soalan pun salah? Itu tanya ke peli? Ha? Kau memang saja nak kenakan dia kan? Tengok. Mama suka tau tuduh anak Mama yang bukan-bukan. Kasih ikhlas tanya soalan tu kat dia. Mama tak kira. Kasih kena minta maaf dengan dia. Lah, kenapa nak minta maaf pula? Apa yang Mama sensitif sangat dengan Ustaz ni? Memang tak boleh langsung nak sentuh dia. Jangan banyak soal. Kak Asyik kena dengar cakap Mama pergi minta maaf juga dengan dia. Okay? Kena minta maaf dengan dia, faham? Mama sakit hati tau. Mengenyam. Kau nampak tak? Dia tanya soalan kat Ustaz. Siap relu lagi kat Ustaz tu. Itulah. Nampak dia tu macam nak berlawan dengan kau kan sampai tanya banyak soalan. Itu yang aku geram tu.